Hai guys, hari ini pelajar tingkatan 6 2025 akan mengambil keputusan STPM mereka bagi tahun 2025. So, tunggu apa lagi? Jom! Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi alhamdulillah pada tahun 2025 banyak program-program yang telah dilakukan yang telah dilaksanakan oleh guru. Kapihan pada kedua bangsa. Okay guys, sekarang saya bersama dengan seorang pelajar Cemerlang STPM. Saya nak tanya sikit, apakah perasaan akak selepas dapat keputusan result STPM hari ini? Terima kasih kerana menjemput saya untuk di Temu Ramah pada hari ini. Alhamdulillah, selepas mendapat keputusan 40.0, saya berasa sangat gembira dan sangat bersyukur, dan juga berterima kasih kepada cikgu-cikgu Sekolah Menengah Sultan Sulaiman kerana telah mengajar saya dengan sepenuh hati dan dengan penuh dedikasi sehingga saya berjaya mendapat keputusan yang cemerlang ini. Apakah perancangan akak selepas ni? Kemungkinan selepas ini saya akan meneruskan pengajian tinggi dengan mengambil kursus undang-undang dalam bahagian undang-undang, dan jikalau diberikan rezeki, insya-Allah saya akan meneruskan kerjaya menjadi seorang peguam ataupun penasihat undang-undang. Baik, itu saja. Terima kasih. Okay, thank you Kak. Terima kasih. Sekali lagi saya bersama dengan seorang pelajar Cemerlang STPM 2025. Saya nak tanya, boleh tak share sedikit tips untuk memperolehi keputusan Cemerlang? Okay, kalau untuk memperolehi keputusan cemerlang, yang nombor satu, kena hormatlah dengan guru-guru kita, terutamanya guru yang mengajar kami. Lepas tu kita kena sentiasa berhubung, ada hubungan yang baik dengan guru kita especially, sebab dia yang sentiasa mengajar kita, yang memberi tips untuk cemerlang dalam peperiksaan nanti. Boleh tak bagi sedikit pesanan untuk calon STPM? Okay, kalau untuk pesanan untuk calon STPM yang lain, kalau nak skor tinggi-tinggi, pengurusan masa lah adalah terpenting. Kita kena konsisten untuk study. Tak boleh contoh, tak boleh hari ni study, esok tak study, study pula tak study. Kita kena konsisten. Setiap hari study. Example, satu hari 1.5 jam ke 2 jam dah cukup. Dah. Okay, thank you.